Okey ni dia. Saya nak tunjuk kat korang cara tukar filter ni. Filter aircon. First sekali kalau produk Azhar lah. Korang buka kat sini. Tepi ni. Tolak dia tepi. Lepas tu tolak tepi. Kat korang punya depan ni lah. Buka dia. Tolak yang ni ke tepi. Dah buka kan. Yang ini pun tolak. Tarik masuk ke dalam. Lepas tu keluarkan saja. Ni dia cabutkan je dulu. Cabut. Silap ke saya ni. Sekejap Sekejap cabut. Slow. Dia jangan rapah. Dia kena slow. Okey, lepas tu filter je korang boleh tukar kat sini. Ni saya dah keluarkan lah. Korang kat tepi ni kan. Dia ada macam ada tekan ni lah. Korang tolak ke tepi. Tu. Buka. Nampak? Korang masukkan filter korang. Macam ni saya bersihkan je. Kalau korang nak beli, korang boleh lah beli. Beli pun murah. Harga berapa. Cara dia nampak. Dia ada huruf ni. Pro 2 ni kan. Perkataan Pro 2 ni. Korang naikkan ke atas lah. Pro 2 tu mesti macam ni. Kalau ada setengah dia dah tulis atas bawah. Ada setengah tu dia dah tulis atas bawah. Korang letak saja masuk kan. Ni kan. Masuk je dalam ni. Jadi korang punya aircon tu tak adalah sangkut kejap sejuk, kejap perlahan. Kita ingatkan blower rosak. Sebenarnya bukan blower rosak, korang punya ni sumbat. Tak adalah kan. Dia punya simptom dia, korang akan rasa aircon korang tu mula-mula laju je, lepas tu perlahan. Laju, perlahan. Itu maksudnya korang punya ni dah penuh lah, dah sumbat. Nampak ni. Okay, sekali lagi. Korang masuk saja. Nampak tak? Ke korang tak nampak? Nampak kan? Okay, masuk je. Okay, cantik. Dah masuk macam tu, masukkan benda ni pula. Ni, nampak dia. Paling senang sebenarnya ni. Korang dah nampak dah. Nampak kaki dia tepi ni. Berabuk lah sikit kan. Okay, tepi ni. Nampak dah. Nampak? Masuk je kaki. Apa susah? Macam main Lego dulu. Orang pandai main Lego dulu kan. Masuk je. Dah. Siap. Korang boleh rasa balik aircon korang sejuk. Okey lah. Apa-apa pun, semoga bermanfaat. Cuba dulu. Mudah je. Tu pasang balik. Macam ni, masukkan balik. Semua macam Lego. Korang kena main Lego lah. Pandai main Lego. Pandailah korang buat ni. Ni masuk kan. Okay. Ni saya dah masuk bawah. Masukkan kaki ke bawah ni. Nampak tu. Tu masukkan sebelah ni pula. Senang je. Okay. Dah masuk kan. Dah masuk belum? Okay, dah masuk. Tolak saja tepi ni. Aduh, sakit. Sempit pula tangan. Okay, tolak lagi tepi ni. Okay, done. Siap. Mana yang nak beli, korang boleh beli. Nak bersihkan pun bersih. Tapi better korang beli baru je lah. Harga pun murah lah.